Happy Deepavali. Alright. Hari ni Ska nak recommend ada satu jentera yang sesuai untuk orang-orang corporate, untuk abang-abang yang baru naik pangkat, baru naik gaji. Harga tak mahal sangat. Kereta apa? Kereta kat belakang Ska ni. Okay, ini dia. BMW 118i M Sport. Okay, kita go one round. Ska bagi tengok sikit. Okay, kereta ni monthly dia baru 1,600 sahaja. Baru 1,600 sahaja. Yang ada dekat depan ni, ini tahun 2022. Kita ada lagi kat belakang ni, ada warna hitam. Kalau korang tak minat warna putih, sekarang nak belanja dalam dia. Alright, kita dah masuk dekat dalam BMW. Okay, as you can see, ni steering dia. Ni control untuk safety. Ini control untuk media. Okay, ni meter cluster dia. And this is the player. And this is a control panel untuk aircon. Ni gear knob dia. Ini control untuk media juga. Ini push start button. And sini center console. Alright. And also seperti kereta Jerman yang lain, ketinggalan dia juga ada illumination light dekat sini. Siap dengan texture kat pintu ni. Semua ada illumination light. Alright. Sini ada wireless charger. Sini ada USB port. Sini ada power adapter. And satu benda lagi yang Ska suka, dia punya design seat dia. Design seat dia combination with leather and also fabric. Tapi fabric bukan biasa. Fabric dia ada texture korang boleh tengok. And also finish dengan blue stitching. So memang nice. Memang betul-betul M Sport punya signature. Okay, ni reverse camera dia. Alright, and this side dia ada sonar sensor. Dia boleh detect all around the car. So macam 360 camera sort of thing. BMW 118i ini equipped with 1.5 liter turbo engine. Dia punya teknologi twin power turbo, and also dia ada double Vanos teknologi So ala-ala VTEC turbo, Vanos turbo kan. Kalau BMW Vanos, kalau Honda dia panggil VTEC. So anggaran output yang dikeluarkan oleh engine dia lebih kurang 140 horsepower and 220 Nm of torque. So bukan itu saja, kita boleh tengok dia punya frame M Sport yang cantik. And also kita tengok belakang dia ada power boot. This car equipped with power boot guys. Kita tengok. Cool kan? Alright. So guys, itulah sedikit tentang kereta ni. Like I said earlier, this is BMW 118i, year made 2022, monthly around 1,600 je. And kita also provide 6 years warranty and also unlimited claim and unlimited mileage. Alright, kalau korang berminat, korang boleh roger Ska. Till the next video, happy Deepavali. Ska Orhab signing out.